Hai, selamat datang ke kelas matematik Cikgu Farhana. Okey, hai semua. Jom kita kembali belajar matematik tahun 4, topik nombor bulat. Jadi hari ini, kita akan belajar standard kandungan 1.1.2 iaitu cara menentukan nilai nombor. Jadi kita akan tengok beberapa kemahiran penting yang berkaitan dengan nombor bulat. Okey, jadi dekat sini kita ada 5 perkara utama yang kita akan belajar pada hari ini iaitu nilai tempat, nilai digit, cerakinkan nombor, banding nombor dan juga susun nombor. Okey. Baiklah, jadi kita tengok dulu dekat nilai tempat. Okey, apa maksud tempat? Okey, tempat ni adalah seperti alamat rumah kita. Okey, macam dekat mana kita tinggal, alamat rumah. Jadi kamu ingat alamat rumah, nombor pun ada rumah dia sendiri. Okey, jadi kita tengok nombor 6. Okey, nombor 6 ni rumah dia adalah rumah puluh ribu. Kita kena tulis 10,000 macam ni. Okey, jadi rumah 2 adalah rumah ribu. Rumah ribu, sebut ribu. Okey. Nombor 3 ada di rumah ratus. Jadi kita kena tulis rumah dia ratus. Kita kena tulis dalam perkataan. Okey. Dan Sifa berada di rumah puluh. Rumah puluh kita sebut. Okey. Dan juga nombor 7 berada di rumah Sa. Okey. Ini adalah alamat rumah nombor-nombor tu sendiri. Okey. Jadi 6 ada pada rumah 10,000. 2 ada pada rumah 1,000. Ratus ada rumah 3. Sifa ada dekat rumah puluh. Dan 7 ada dekat rumah Sa. Okey, jadi bila dia tanya soalan, apakah nilai tempat bagi digit Sifa? Bagi digit 6. Okey, jadi kita tengok. 6 ada di rumah mana? Kalau dia minta nilai tempat, jadi kita tulis 10,000. Okey, kita tulis 10,000. Begitu. Okey, jadi bila soalan tanya apakah nilai tempat bagi digit 3, kita tengok 3 ada dekat rumah mana? Okey, rumah ratus. Jadi nilai tempat dia kita kena tulis dalam perkataan. Kita tulis rumah ratus. Okey, dah siap. Jadi kita dah kenal dah nilai tempat. Okey, sekarang kita bergerak ke nilai digit pula. Okey, baiklah. Sekarang kita nak kenali nilai digit. Okey, ni sangat penting sebab nilai tempat dan nilai digit tu tak sama. Okey, nilai tempat, kita nak tengok alamat rumah, betul? Okey, tempat kita tulis dalam perkataan sebab kita ingat dia macam alamat rumah. Okey, kalau nilai digit, kita kena tulis dia dalam nombor. Okey, dalam nombor. Okey, jadi sekarang kita cuba bersama cikgu. Nombor kat sini adalah 85,316. Okey, kita dah tahu rumah 8 adalah 10,000, 1,000, ratus, 10 dan Sa. Okey, ni nilai tempat dia kita dah tahu. Okey, untuk nilai digit pula, kita akan tulis dalam nombor. Okay, ingat kita akan tulis dalam nombor. Jadi 80,000, macam mana kita nak tulis? Kita akan tulis macam ni dalam nombor. 80,000. Okey, 5,000. 300. 10 kita akan tulis 10. Dan 6 Sa, kita hanya ulang balik nombor dia, tulis 6. Apabila soalan tanya apakah nilai digit bagi digit 5? Okey, digit 5 ini jawapan dia. Kita kena tulis dalam nombor 5,000. Apakah nilai digit bagi digit 1? Jadi 1 kita tulis juga dalam bentuk nombor. Okey, 1 Sifa. Ya, kita tulis dalam bentuk nombor juga. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok apa perbezaan di antara nilai tempat dan nilai digit. Okey, ingat Okey, nilai tempat kita tulis nama rumah. Nama rumah bagi setiap nombor tersebut. Kalau nilai digit kita tulis nombor. Okey, baiklah. Jadi sekarang kita buat latihan. 4. Kalau nilai tempat, 4 ada kat sini. Okey, kita garis dulu. Okey, kita tahu dia adalah 10,000. Okey, bagi 7 pula. Okey, bagi 7 pula. Nilai tempat bagi rumah 7 adalah rumah ratus. Dan untuk 3 adalah rumah Sa. Kita kena hafal ni. Baiklah, sekarang untuk nilai digit pula. Okey, untuk nilai digit. Okey, ingat nilai digit kita tulis dalam bentuk nombor. Okey, kita tulis 40,000. Okey, 700 dan 3 Sa, kita ulang sahaja balik nombor 3. Okey, dah faham? Senang kan? Mudah kan? Okey, seterusnya kita bergerak ke soalan. Jom kita cuba bersama cikgu. Okay, apakah nilai tempat bagi digit 8? Okey, nilai tempat bagi digit 8. Nilai tempat kita nak tulis alamat rumah ke dalam perkataan atau kita nak tulis dalam nombor? Ingat, tempat adalah kita tulis alamat, kita akan tulis dalam perkataan. Okey, jadi kita tulis 8 adalah di rumah 1,000. Okey, soalan B pula. Apakah nilai digit bagi digit 6?
Okey, nilai digit kita kena tulis dalam nombor. Kita jangan confuse. Kita tahu digit adalah maksud nombor. Jadi kita tulis 600. Okey, apakah nilai tempat bagi digit 1 pula? Okey, maksud nilai tempat pun kita tulis dalam perkataan. Jadi 1 ada di sini. Jadi kita tulis 10. Okey, apakah nilai digit bagi digit 3? Okey, apakah nilai digit bagi 3? Jadi kita tulis sini 30,000. Kan senang, mudah dan senang faham. Okey, kalau suka video ni jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Cikgu. Okey, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.